Okay guys, so kasih kami baru bangun dari tidur, tengok muka kami marah gila. Lepas tu tengok orang belakang kejut. kita orang baru naik ferry. Saya tak boleh tidur, dia suka kaca tu ni dia. Dia tak boleh tidur sebab keras kaki. Ya, saya kurus. Awak masuklah sedar-sedar nanti. Nanti saya Sakit tau gemuk ni, lah. macam dulu ada tulang. Saya dah tidur ke sini. Orang nak tahu. Kita orang sebenarnya Saya dapat duit raya. kita orang rasa letih semalam. Ni ni kacau-kacau saya ajak masak Maggi lah, ajak. Menipu. Lepas tu pagi ni saya drive dari pukul 4 pagi sampai ke Johor dalam pukul 7.30. Lepas tu Ni dah lama kita tak buat konten, so sekarang masa untuk buat konten. Cek ke saya. bukan lama tak buat konten, sebab lama tak ada duit. Lepas tu Lepas pada kawan ni kan, kenduri kan. awak aura Saya hilang. macam Wah, orang yang special je akan nampak benda tu bro. dengan kena ketik nyamuk sudah putih. Orang yang special akan nampak benda tu. So kita tengoklah apa ada kat Batam. Bukan Batam, Pertam. Bintang. Pertam. Bintang. Okay, see you. Baru duduk kat ferry. Saya lapar. Nak tengok view tak? Saya lapar. Makan saya. Sampai dah sampai. Kapal. Pak, sudah sampai Pak. Pak, Bu. Pak. Sudah sampai. Sudah sampai. Jangan ngajak. Sudah sampai Pak. Bangun Pak. Muka badan. Sampai. Sampai dah ada dah slow dah. Okey, jom kita akan nak terjun dalam air. Wow. Air dia cantik. So kita orang dah sampai. Cantiknya, dalam sangat ke? 2 meter dalam. Tak dalam. Dia kata kalau nak ikut dulu boleh. Oh, ikut dulu ni. Lepas ni akan separate, lepas ni kita akan silang. Wow, cantiknya. Dia rasa nak mandi je kalau warna macam ni kan apa kan? Ni dah lah tak boleh tengok kolam-kolam. Kau apa yang tak boleh tengok? Kalau ni, kalau itu. Usually people use this after during the sunset, so they just chill, drink, and beranda. Mentor saya. Ni Apa-apa nak kau? Apa nak kau? Awal lagi lah. Awak nak ke? Bagus je, baik je sulung tengok ni. Dia tak nangis pun. Kena menjadi buat budak ni. Ada. Okay baby, ada. Ini kono. Dia ni. Dia ni. Sulung ni. Sulung ni. Mana sulung? Mana sulung? Cabana, Saya kira lagi. sama saja Cabana. Kat sini best gila geng. Nampak macam dekat Penang, dekat apa orang cakap? Yes, lepas tu ni korang tengok tu dia punya cantik tu. So kita akan pergi ke bawah sana. Bestnya. Buang. Apa yang pucat sangat muka aku ni? So dah geng, sebab hari Bukan mau rumah kau. saya tak sempat nak make up. Bulan Oh, dia ada lampu ke dekat bulat tu? biru ya. Tapi dia dalam tu tak nampak kan? Tapi dalam kamera nampak dia bergerak. Tahu tak? Pelik kan? Woi. Tu semua pakai lapak ni. Adakah muka-muka lapar? Ada cakap orang kamu lapak. Ya, apa benda ni saya baca panjang pun. Standing. Saya bukan dah lapar gila, kita nak bemu dah. Kita nak bubai dah. Nasi makan yang ada banyak Terima kasih. Makan. Dia ni, oh senyum tak dapat makan. Dia pun sama. So saya ambil sayur, salad, mi. Safa ambil yang Sepi ambil yang tu. Wow. Semua ada mi. Tentu, post lagi. Masuk-masuk post terus videonya, okey? Dah kenyang ah? Sorry ya, Daddy. Dah kenyang ah? Dah kejap. Boleh petang. Nak tidur, nak tidur. Dah kenyang nak tidur pula dah. Okay, nak tidur. Matuk aku macam ni. Penuh-penuh.
Ya. Ada jet ski lah. Ada ekor memang ada lah. Ni kita nak pergi mana ni? Zumba. Ayah ke sini. Dia kata jangan duduk depan. Kalau duduk depan kemana? Okey, kita Kan merah pembiru. dia marah. Bro. Pak Is sama, Pak Is sama. Aku dah kahwin tau. Oh, sama biru dia sama lah, betul lah. Dia sama, kita merah. Okey, biru versus merah. Apa? Fight berenang ke apa? Fight boat siapa lagi? Kita lawan berenang. Siapa sampai dulu? Jom. Kita Hang rasa siapa menang? apa kalau ikut muatan hampung nak. Habis mana? Tenggelam ni, tenggelam. Pak Is pandai berenang? Mana? Pak Is pandai. Kalau Hafiz tak pandai. Kita dua-dua pandai. Yuk. Aku mana pernah. Tapi korang kolam. Ceting lagi. Dia tak ada tali pinggang. Wih, apa seramnya? Tengok bawah, tengok bawah. Oh my Saya god. rekod je. Help me. Wait. I will help you. Ada. Pia, turun lagi lah bawah. Pia, turun bawah lagi. Mana Pak Is? Macam mana? Oh, ada semua. Ya, so kan. Diorang dekat dia, takutnya air dia dekat sangat. Air dia kotor kalau kena tu macam. Bila kenapa baik teman-teman jumpa esok. Jumpa esok. Biar mesti. So let's go. Apa ni? Tengok ni. Yang tengkuk dah tu ni. Sumpah. Mana lepas ni hilang terus. Dekat gila air dia, sumpah seram. Dia cantik. Ya, Ini baru betul driver. Tadi ke driver tadi dia. dekat sangat air dia. Ha? Ya, tadi ke work. Saya dah work. Kita jalan dulu seramnya. Lagi awak dia naik boat seorang-seorang. Aku abang lagi betul. Gimana? Awak dia naik boat seorang-seorang. Naik seorang kenapa? Kenapa dia naik seorang-seorang? Ada. Wih, seramnya. Ih. Pak, di sini tak ada ombak ke apa? Ada. Okey. Oh, sini bukan laut. Oh, sungai. Destinasi terakhir kita orang. Kenapa awak boleh? Dalam kapal pula kan, dalam kapal. Jom, let's go. So, time untuk dinner kan. So, tempat kat luar dia cantiknya, ada beach kat situ. Fun nak duduk dalam luar. Tak ada. Tak suka kena aircon. Boleh ambil makanan je. Lapak. Jom. Boleh ambil dah kau? Jom. Boleh. Ni kalau kat sini. Kita dah dapat bilik. So, ni dia punya tandas. Then Ana buka kasut jap. Tolong buka kasut kan saya. di mana ujung jalan? Dia tak boleh ni. Tolongkan belakang tu. Dia. Mana lampu dia? Ni this one. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia guna apa ni? Dah guna apa ni? Tak gatal kau tidur. Wow. Tapi animal. Dah ni. Ini kan honeymoon. Ni my bekerja. Mana bilik dia? Wah, ada balkoni juga. Ui, luas juga ni. Boleh main bola sepak kan. Dia memang nak ni kalau bilik siapa sebelah kita ni memang betul-betul berjiran lah ni. Okay, bye. Kita nak mandi. Dah letih. Betul. Kalau ada nak habis je. Sebiji macam pokok je. Seramnya. Aku tak apa. Wow. Oh, jangan lepas weh. Ui, gana. Macam man. Ih, seram. Dia memang tidur ke ni? Kakak dia terus tidur tadi. Gana ya.
Mana susu dia? Susu tak bisa pakai itu, nanti saya pakai sedot. Oh, ya ke? Tak boleh tak bisa pakai itu. Itu bunyi apa burung? Tak apa, tak apa. Dia main situ je. Pohon yang itu dia suka main. Kalau duduk situ main sambil potong dia tak apa. Dia tak ganggu. Dia tak kalah lagi ke mana? Tak. Dia ganggu sama yang budak-budak itu. Ini tu ganggu dia. Dia dikira dia kawan kan. Kalau sama laki-laki dia takut, sama perempuan dia berani, dia maju. Dah bucin dia kalau pion. Hang datang sini hang trash talk semua haiwan. Dia trash talk semua Iwan. Dia senyum, dia suka lah pion datang. Wah, happy dia. Dia bercina sama macam aku ni. Sama Dia kata geng dia. sama dok ni. Ui, bogol lagi. Oyster tu tak makan. Sedap dah. Yang ni. Sedap. Lagi sedap dia kerang. Rasa? Dia tak sanggup. Aku tak lalu. Rasa. Tak payah. Satu. Tak payah. Okey, mana aku Ipan reaction tak makan. fake. Reaction tak fake. Aku reaction tak fake. Tapi semua sedap. Dia sudah tak boleh. Reaction tak fake. Tarik tu. Boleh baca. Hang bakar je makan. Tarik. Tarik guna apa? Tarik tu tangan. Dia kaki dia. Dia kaki dia makan. Kaki dia makan. Tarik. Rasa betul. Cocok. Bila lupa. Aku tak Geli Sedap. Dan. Kenapa tak pakai sambal lah? Sedap. Alah, sedap. Dia rasa macam Kerang. siput hidup. Oh, Betul. Rasa dia pun Okey, selok kan. Tolong try. Betul sebelum dia Jangan makan kaki tau. Special cepat. Special. Special. Hai. Sedap kan? Cuba selok. sejuk ni. Tarik. Dah potong dah. Macam mana pula? Ambil balik. Ambil besar sikit. Besar macam mana? Sedap. Betul ya, Perempuan tak menipu, lelaki yang menipu. Dia macam cakap sedap dah sulung. Cucuk. Bayangkan yang dekat pokok tu ni. Janganlah. Bayangkan dekat pokok. Banyak-banyak Pedas tak dalam sambal dia? Muncak dulu. Ya. Ambil pedas tak boleh. Dia terletak akhir. Jangan makan kaki dia. Kaki jangan makan. Tak rasa apa. Siapa? Okey, kita okey. Okey. Macam tak sedap ya. Dah kau. Aku dah bintang. Aku bintang. Terang. Jaga baik. Dia sekali dia ni ha. Dia tendang hang muak. Jadi mi. Di sini mi. Aku zoom. Sudah. Dia takut mi. Lekeh Pak I. Tendang ke belakang, tendang ke kiri. Bye, gerak lu. Happy. Sekali logo. Ni macam biasa dengar dia jabu dia dulu. Okay guys, so saya dah pakai. Kita dah remove makeup dah, tinggal mata je. Tapi tengok makeup awak lagi cantik daripada awak makeup. Lepas tu ada ni. Kenapa mata macam air beg tu sakit? So kita nak makan. Bila je perut saya nak compare kalau saya makan dia. Apa? Kalau awak gemuk, saya tetap sayang. Saya jatuh cinta dengan awak tank gemuk. Okay? Ya. Betul ke awak? Sangat menggelikan. Oh, menggelikan yang sayang. Okay, so kita nak Okey, makan. Kita nak jaga makan. kata-kata, okey? Nak makan steamboat je ni. Mana steamboat?
Tak tahu steamboat sedap ke tak boleh. So, Dia kita tak ada nak ikut. geri-geri kau. Kenapa steamboat yang macam koko? Dia tak ada geri lah apa. Ni membuatkan lagi muat. So, makan sikit je, okey? Kita akan tengok apa beza. So kita ada dessert kat sini. Aduh. Kita ada roti sosis. Kita ada air orange. Kopi. Sedap apa? Sedap apa?